Selalu saya buat video tentang simpanan emas, ada yang tanya sebenarnya macam mana konsep simpanan emas dekat Public Gold ni. Okey, baiklah bagi tuan-puan yang pada tahun 2026 ni masih belum ada akaun simpanan emas di Public Gold, boleh dengar video saya sampai habis, save untuk dijadikan rujukan pada masa yang akan datang. Public Gold merupakan syarikat yang menjual dan membeli emas fizikal terbesar di Malaysia sejak dari tahun 2008 lagi. Dan Alhamdulillah sekarang ni Public Gold sudah ada sekitar 2.5 juta penyimpan emas. Di Public Gold ni konsepnya adalah beli emas dan dapat emas fizikal, yang mana kita boleh menabung grab emas di dalam akaun emas gap ataupun gold accumulation program ni. Kita boleh simpan sikit-sikit sehingga capai grab emas yang kita nak dan boleh keluarkan fizikal pada bila-bila masa. Public Gold meraihkan semua golongan untuk simpan emas di dalam akaun emas gap. Tak kisah sama ada kanak-kanak, student, suri rumah, yang bekerja sendiri, makan gaji, pekerja kerajaan, pekerja swasta, golongan peniaga, golongan pencen dan sesiapa sahaja boleh menggunakan platform akaun gap untuk menabung grab emas. Akaun emas gap kita boleh menabung serendah RM100 dan duit tersebut akan ditukarkan kepada gram emas mengikut harga emas masa. Contohnya kalau tuan-puan suka dengan item 1 dinar. 1 dinar beratnya 4.25 gram. Hari ini harganya sekitar RM2,800. Ada orang dia mampu beli terus. Ada orang yang belum mampu nak beli terus, maka dia boleh menabung sikit-sikit di dalam akaun emas gap. Bila dah cukup gram yang terkumpul, 4.25 gram, tuan-puan boleh keluarkan 1 dinar daripada akaun emas gap. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada akaun simpanan emas di Public Gold, boleh tinggalkan maklumat, nanti saya akan hubungi tuan-puan untuk guide step by step cara untuk bermula.